korang bayangkan kalian seorang-seorang dekat bandar, lelaki bisik dekat telinga yang korang akan mati lagi 6 jam. Bukan cubaan. Tapi inilah the trailer Korea. You will die in 6 hours. Apa ni? Ingatkan, lelaki ni gila je bagi tahu dia akan mati kena tikam lagi 6 jam. Satu ramalan tu jadi kenyataan. Perempuan ni percaya dengan apa yang lelaki ni cakap. Ada masa 6 jam je untuk cari siapa pembunuh tu dan macam mana benda tu boleh jadi. Korang memang suka dengan cerita yang berteka-teki, so inilah cerita dia. Sebab sepanjang cerita tu memang asyik berteka-teki. Sebab kita akan fikir, betul ke lelaki ni? Dia boleh percaya ke? Kini hanya berhalusinasi. Lelaki misteri ni sebenarnya penyelamat ke? Sebenarnya dialah perancang pembunuhan tu. Dia memang buat kita rasa sesak dada. Masa yang suntuk. Kita ada masa 6 jam je untuk cari pembunuh yang sebenar tu. Jalan cerita dia bukan meleret-leret. So kalau korang memang suka cerita yang buat korang fikir macam ni, kalau korang suka pelakon lelaki dia yang tu, ni wajib masuk dalam watchlist korang. Tapi sebelum tu aku nak tanya korang, kalaulah korang tahu korang ada masa 6 jam je untuk hidup, korang akan buat? Benda pertama korang nak buat kat sebelah. So kalau korang suka dengan cerita-cerita yang macam ni, janganlah lupa untuk follow Aisyah Hassan. Bye korang.